Kak pun bagi aku hadiah. So yalah, tadi aku malu mau bawa. Kak jangan nangis, nanti aku nangis. Jangan nangis kak. Mana ada aku nangis. Hai kak. Aus. Iya kak. Sekejap. Macam mana dah ni? Sekejap akak pakai itu dong. Okey baik. Sekejap. Nampak mana ni? Risau aku. Akak dia filter kah? Aus. Sumpah akak tak tipu Aus. Kenapa? Akak tengah tengok video dekat TikTok. Akak tulis Daus dan Belesran. Sumpah demi Allah tak tipu. Lepas tu akak tengok kau tengah live. Ya kak. Bila balik? Hari ni lah pukul 4 pagi ke? 4 petang. Oh 4 petang. Sedih lah. Abang Alif tidur kah? Dia makan ubat tidur. Duduk bah. Kenapa tak tidur lagi Aus? Taklah, mau kemas barang. Akak puas nangis lah hari ni. Kan hari ni entahlah kak. Tak tahulah, sedih. Kenapa? Hari ni penuh dengan air mata. Kan? Sorry dengar Abel berengkuh. Dia baru makan ubat tidur. Sebab dia tak boleh nak tidur lena. So doktor bagi dia makan ubat tidur. Faham sebab Abel dah cakap kan, selama beberapa hari tu tak pernah tidur kan. Aku tak tahu macam mana aku nak boleh imagine berapa hari tak boleh tidur. Jadi macam nah. Apa ni, siapa yang tagih airport? Aslah Aina. Aus nak tengok tak? Kalau akak tidur kan, selain akak peluk Abah Alif kan, ini punya. Namanya siapa? Nama dia boleh jadi apa je. Siapa yang bagi kak? Akak beli sendiri. Ya kau. Akak beli apa kat Kaison. Lama dah ni dah 5 tahun. Kak, esok kakak tiada kah? Esok kakak besok cuti kan dorang, ya kah? Tapi akak kat hospital jaga apa? Sebenarnya kak, aku ada surprise untuk kakak. Apa dia? Tapi surprise ni dia tidaklah. Sekejap Aus. Surprise apa? Okay, sebenarnya tadi aku mau bawa pergi office, aku malu kak. Jujur. Kenapa? Aku malu. Kalau boleh kan, sebenarnya plan awalku, aku bilang aku mau bagi hadiah ni untuk Asla. Mau Asla lain bayi dengan kak, sebab aku malu depan dorang. Hadiah ni tak seberapa kak, biasa-biasa saja. Tapi aku rasa kakak akan suka. Itu akak ke?
Dan okay, aku bagi Asla benda yang limited edition. Tak semua orang ada. Dan ini pun salah satu benda yang sangat limited. Hanya 5 pieces je yang ada di tempat tu. So esok nanti, mungkin kalau tak sempat esok, mungkin aku akan suruh Asla pastel untuk akak. Apa tu, lipstick ke? No. Itu. Ni, saya belikan akak one set semua. Perfume limited edition untuk akak. Benda ni saya suka. Kenapa beli kakak? Sebab akak kan bestie ku. Mana kalau bestie kan berpisah biasanya bagi hadiah. Kakak pun bagi aku hadiah. So yalah, tadi aku malu mau bawa. Akak janganlah nangis, nanti aku nangis. Jangan nangis, Kak. Mana ada aku nangis. Sekejap. Kenapa Daus tak pas ke akak? Tadi aku malu sebab aku takut entahlah. Aku malu mau bawa tadi sebenarnya. Jadi biarlah alang-alang di sini, biarlah. Tak tahu lah, kebetulan lah Beni kan kakak masuk live ku lepas tu. Nah, betul lah. Ada hikmahnya lain ni kenapa kakak termasuk dalam live ku. Aus nak tahu tak? Tadi kan kita buat konten farewell kan. Akak terkilan satu tau. Sebab ingat tak yang ada fans bagi korang cam kan dekat Fruit Fest kan. Dalam hati akak cakap dalam hati akak cakap lah macam, okay, nanti aku dah macam cakap diri sendiri kan, dah tahulah ni nak bagi Aus apa. So akak nak belikan Pandora lagi dan cam banyak-banyak untuk Aus. Tapi sebab akak kat hospital, akak tak dapat nak pergi mana-mana kan. So semalam akak balik rumah kejap pagi tadi. Sebelum pergi kerja akak sempat nak singgah Tamarin je beli hadiah untuk Daus yang dengan diorang yang lain tu. So akak tak dapat nak belikan Pandora dengan full cam untuk Aus. So akak macam aduh sebab tu kalau Aus perasan bunga yang akak bagi dekat Aus tu kan, dia lain, orang lain semua dapat rose kan, Aus dapat lain kan. So akak baru perasan itu bukan bunga matahari, akak tersilap. Bunga matahari sebab akak nak cepat kan pergi kat kedai pagi tadi. So akak akak cakap, oh okay, ni bunga matahari ni. So kenapa akak bagi bunga matahari sebab itulah yang akak cakap dekat dalam konten tu. Faham.